Syarat mengaji ilmu tauhid ni wajib kena pening. Kalau tak pening, artinya kita tak mengaji. Orang yang mengaji ilmu tauhid ni mesti dia kena pening. Sebab pengalaman kita ni pening sungguh. Naik motor pun duk fikir nak buat dalil lagu mana dia kira mudabbi nafsih ni. Dia fikir apa dari wujud lah, wahdaniyah lah. Wahdaniyah lagi pening. Ada 6 kam. Surah kita kata ada 5 kam. Nak fikir pula 5 kam ni lagu mana. 5 kam ni huraian je pula lagu mana. Pening tak? Pening pula. Tapi nikmat tak? Nikmat bila boleh faham. Sebab tu kita kena bersedialah diri kita semua yang sibuk mukallaf ni tak dapat tak wajib kita belajar ilmu tauhid untuk keluar diri kita daripada jahil tauhid. Sementara apa kita masih ada peluang. Sementara kita masih ada kesempatan. Dan Allah Ta'ala tarik peluang dan kesempatan untuk kita belajar tak guna dah. Bila mana mendatang malaikat Israel alaihi salam. Habis cerita.